Sebuah rakaman tular di media sosial memaparkan kejadian yang dipercayai berlaku pada 9 Jun 2025 di sebuah kediaman di kawasan Ipoh. Dalam rakaman tersebut, kelihatan dua individu lelaki disyaki terlibat dalam satu insiden mencuri sebuah motosikal. Berdasarkan visual, salah seorang daripada mereka dilihat memotong pagar rumah tersebut, dipercayai untuk mendapatkan motosikal dalam pagar. Selepas berjaya memotong pagar, individu itu kemudian menarik keluar sebuah motosikal dari kawasan rumah. Mereka kemudiannya membawa motosikal berkenaan dan menaikkannya ke atas sebuah kenderaan, dipercayai bagi tujuan melarikan diri dari lokasi kejadian. Setakat ini, maklumat terperinci mengenai insiden ini masih belum diperoleh dan tiada pengesahan rasmi daripada pihak berkuasa. Video ini dimuat naik sekadar untuk tujuan peringatan kepada orang ramai agar sentiasa berwaspada serta mengambil langkah keselamatan tambahan bagi mengelakkan kejadian seumpama ini.